Ham, selamat kerja, ucapan selamat hari. Ya, selamat. Hai cikgu, ucapan selamat hari guru. Hai, selamat Hari Guru kepada semua cikgu. Selamat menyambut Hari Guru tahun 2025. Guru pemacu reformasi pendidikan. Guru untuk semua selamat guru yang terakhir di Bukit Adik untuk saya 18 tahun. Selamat Hari Guru buat semua cikgu-cikgu SMKP. Guru semua, semoga kita semua dapat jadi cikgu yang berdedikasi dan disayangi anak murid yang lain. Amin. Selamat Hari Guru. Happy birthday everyone. Selamat Hari Guru semua. Menyambung pengajian di UKM ini dalam bidang psikologi dan komunikasi. Saya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Reka Cipta dengan Kepujian. Saya belajar di UIA, saya menjadi di PLI untuk jadi cikgu. Belajar lepas saya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan Bahasa Melayu. Saya lepasan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI dalam bidang pendidikan kimia. Dan dari Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai dalam bidang pendidikan sains dan komputer. Universiti Utara Malaysia dalam bidang pendidikan teknologi maklumat ICT. Saya belajar di UMS, saya mengambil jurusan pendidikan dengan sains. Saya menurut bidang saya bidang geografi dengan perancangan bandar di Universiti Malaya. Lepas tu saya sambung lagi belajar di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang pendidikan. Saya ada 2 universiti. Guru ni, kalau kita merujuk pada masyarakat bahawa masyarakat memandang tinggi tentang kerjaya guru ini. Waima kalau tengok guru yang dah bersara pun dia tetap panggil cikgu. Mati pun panggil cikgu. Jadi guru ini bukan sahaja dari segi fungsinya dalam masyarakat memberikan pendidikan, tetapi juga kebanyakan dalam masyarakat memandang tinggi tentang kerjaya guru ini. Bila saya telah masuk dalam bidang pendidikan ni, saya dapati satu kelebihan yang paling bermakna bagi saya ialah dalam proses kita mendidik anak murid kita ataupun membimbing rakan-rakan kita di tempat bekerja kita, sebenarnya dalam masa yang sama kita sedang mendidik diri kita. Itu yang saya rasa kita belajar ni adalah satu benda yang ongoing proses, tak kira masa dan tempat. Kelebihan jadi cikgu ni apa tadi yang saya kata? Soft skill. Soft skill. Kemahiran jadi cikgu ni bila mana saya dapat asah saya punya kemahiran dalaman, contohnya kemahiran saya bercakap, kemahiran saya berinteraksi dengan orang, Saya dapat pahala yang lebih banyak. Kelebihan jadi guru ialah terlalu banyaklah sampai saya tak boleh nak cakap dekat sini. Jadi cikgu ni boleh set cuti lah. Okey. Bila dah bergelar seorang guru ni, Cikgu Makno rasa penat tak jadi seorang guru? Bohonglah saya kata tak penat. Semua kerja penat. Tapi penat tu saya rasa berbaloi dengan apa yang kita harapkan. Allah, semua orang kata semua kerja penat. Okey. Jadi cikgu pun penat, tapi penat itu dibayar dengan kecemerlangan anak didik lah. Sebenarnya semua pekerjaan pun penat, tapi bila kita minat, dia akan jadi seronok. Biasalah cikgu dia ada masa yang sangat busy, tapi dia akan ada masa yang sangat best bila kita dapat cuti yang panjang. Penat tak jadi cikgu?
Semestinya penat. Momen yang best jadi cikgu bila mana ada pelajar-pelajar yang datang kat saya. Lepas tu diorang cakap, cikgu terima kasih sebab cikgu dah ajar saya macam-macam. Cikgu, saya hargai ilmu yang cikgu dah curahkan kat saya. Banyak lah, kata-kata lah. Lagi momen best kalau bagi saya lah, bila seorang murid tu mendapat cemerlang ataupun mendapat kejayaan di dalam subjek yang kita ajar. Bila dapat result keputusan murid kita yang berjaya, ramai yang berjaya, very best lah. Salah satunya saya dapat rakan-rakan kerja yang sempoi, satu kepala, dapat anak murid yang dengar cakap kita, bila dah berjaya lepas sekolah, hormat kita. Bagi saya itu satu momen yang seronok, budaya kerja yang satu kepala dengan kita. Selamat Hari Guru untuk semua. Nona salting, statue abis buang muka. Sama buku pusing yang tiap hari sampai fly datang dalam mimpi. Nona manis like Nona statue setelan cuek. Aduhai, aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Dua mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju.